Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Putri Natasha Emilia binti Si Azhari, nombor matrik A201568. Saya akan membentangkan projek akhir bagi kursus LMCP 1602, Pendidikan Kanak-kanak oleh Ibu Bapa dalam Islam. Dalam projek ini, saya menyediakan satu set bahan pengajaran berbentuk slide yang bertujuan membantu ibu bapa dan pendidik menyampaikan pendidikan asas kepada kanak-kanak secara tersusun, menarik dan berkesan. Bahagian pertama ialah pendidikan asas Islam. Kanak-kanak diperkenalkan kepada 2 kalimah syahadah sebagai asas akidah supaya mereka mengenal Allah dan Rasul sejak usia awal. Seterusnya, mereka diajar tentang cara berwuduk agar mereka memahami kepentingan kebersihan dan persediaan sebelum melakukan ibadah. Kanak-kanak juga diperkenalkan kepada rukun Islam dan rukun iman supaya mereka memahami asas kepercayaan dan amalan dalam kehidupan sebagai seorang Muslim. Seterusnya, kanak-kanak diperkenalkan kepada alam sekeliling bagi merangsang perkembangan kognitif mereka. Pengenalan ini membantu kanak-kanak membezakan haiwan jinak dan haiwan liar serta memahami kepelbagaian ciptaan di dunia. Dalam slide haiwan berkaki 4, kanak-kanak ditunjukkan gambar lembu, kambing, kuda, harimau dan gajah. Dalam slide burung pula, kanak-kanak diperkenalkan kepada beberapa jenis burung. Melalui gambar-gambar ini, kanak-kanak dapat mengenal jenis burung yang berbeza serta mempelajari bahawa setiap burung mempunyai habitat dan ciri tersendiri. Ini adalah burung hantu, burung merpati, burung helang, burung enggang dan burung gagak. Bagi slide bendera negara, kanak-kanak diperkenalkan kepada bendera beberapa negara. Pendedahan ini membantu kanak-kanak mengenali identiti negara sendiri serta memahami bahawa dunia ini terdiri daripada pelbagai negara dengan budaya dan bangsa yang berbeza. Antaranya adalah bendera Malaysia, bendera Brazil, bendera China, bendera Brunei dan bendera Singapura. Kanak-kanak juga diperkenalkan kepada beberapa jenis buah-buahan. Pengenalan ini bukan sahaja membantu mereka mengenal jenis buah, malah juga memberi kesedaran tentang kepentingan pemakanan sihat sejak kecil. Dalam slide buah-buahan, kanak-kanak diperkenalkan kepada tembikai, mangga, anggur, pisang dan nanas. Bahagian seterusnya ialah pengajaran membaca dalam beberapa bahasa iaitu bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan bahasa Arab. Dalam setiap slide, hanya satu perkataan dipaparkan dalam huruf kecil warna merah tanpa sebarang objek lain supaya kanak-kanak dapat fokus kepada ejaan dan sebutan. Bagi bahasa Melayu, kanak-kanak diperkenalkan kepada perkataan baca, meja, kira, bola dan tidur. Bagi bahasa Inggeris, mereka diperkenalkan kepada perkataan eat, car, book, talk dan bag. Manakala bagi bahasa Arab, mereka diperkenalkan kepada perkataan wahidun, kursiun, tawilatun, ana, na'am. Bahagian terakhir ialah pengajaran asas matematik. Kanak-kanak ditunjukkan bintik-bintik merah dengan bilangan dari 31 hingga 35 yang disusun secara rawak dan berbeza pada setiap slide supaya mereka dapat melatih kemahiran mengira serta membezakan kuantiti secara visual.
Slide pertama menunjukkan bilangan 31. Slide kedua menunjukkan bilangan 32. Slide ketiga menunjukkan bilangan 33. Slide keempat menunjukkan bilangan 34. Dan slide kelima menunjukkan bilangan 35. Secara keseluruhannya, bahan pengajaran ini direka agar ibu bapa dapat memainkan peranan sebagai pendidik pertama anak-anak dengan menyediakan pembelajaran yang menyeronokkan, tersusun dan selari dengan prinsip pendidikan Islam. Diharapkan bahan ini dapat membantu membentuk generasi kanak-kanak yang berilmu, berakhlak mulia serta seimbang dari segi rohani dan intelek. Sekian pembentangan daripada saya. Terima kasih.